Toyota masih ada pakai rim macam ni ke? Rim dia biasa-biasa, tapi keretanya yang tak biasa. Kalau orang lain punya 2 pintu, ada sport car, racing car, kita punya 2 pintu, kereta yang ni. Yang bawa duit, yang buat duit. Jom Biko review sikit highlight single cab ni. Satu colour saja untuk single cab ni, solid white. Bumper dia plastik, colour hitam. Lampu besar dia pakai halogen, fog lamp dia tak ada. So kereta yang macam ni tak ada nak cantik-cantik, nak modified punya, untuk buat kerja punya, okey? Yang ni untuk design dalam dia memang simple lah. Yang penting sekarang sudah ada ni, power window untuk driver side atau auto turun lagi. Saya pakai kunci untuk start kereta. Lampu besar dia dah ada auto dah, okey? Dah macam kereta biasa. Untuk seat dia pakai PVC, leather PVC. Kereta yang buat kerja, apa yang paling penting, kena ada aircon, kalau tak panas, betul tak? Aircon dia memang confirm sejuk. Dia jenis yang touchscreen, yang CD player dia boleh link dengan USB, Bluetooth dengan radio. Okey lah, walaupun dia single cab, tetap dapat RFID sticker juga. Dia manual, ada 6 stick. Overview dia pakai Swiss sahaja. Okay, sebelum ni yang dulu punya kan pakai satu gear kecil kat sini kan. Sekarang semua ni dah pakai Swiss. Design belakang dia macam ni, lampu pakai halogen, nak buka dia ada 2 ni, boleh buka. Dan belakang dia sangat luas. Okay, kalau korang yang masuk kebun, masuk site, memang boleh muat lah dengan belakang ni. Untuk belakang ni, dia boleh tahan berat 1 tan. Tapi dia selalu Biko akan nampak macam dekat Thailand ke mana ke, dia orang bawa barang tu sampai penuh ke atas. I rasa dah lebih 1 tan pun tak ada masalah. Mana yang berminat dengan Highland single cab ni boleh roadshow Biko. Sementara ni ada ready stock dan promotionnya ada cash rebate sebanyak RM5,000 dengan free service voucher RM4,400. Nak simak kelayakan loan secara percuma boleh roadshow Biko sahaja. Kalau rasa video ni berguna, boleh tolong Biko like, komen dan share kat kawan-kawan. Mana yang belum follow Biko lagi, boleh tekan follow. Apa nak tahu lagi, komen cerita ke bawah, nanti Biko jawabkan. Bye!